ada kawan-kawan tanya saya macam mana nak tanam daun sup, macam mana nak tanam daun sup. So sejak daripada yang tanya tu, saya pun semailah daun sup saya. So ini daun sup saya pakai sistem DIY hydroponic mini ni. Tadang! Daripada yang kawan-kawan tanya tu, saya semai sekarang dah besar ni dah. Ni salad. Ini tomato mini. Ni pun dah nak berbunga ni rasanya. Yay! Tapi ni lah kalau kita kata saya punya daun sup. Daun sup ni dia memang nak start tu. Tengok dalam. Tu akak. Daun sup ni dia nak start memang tidak begitu cepat. Dia kiranya dia nak cambah tu tak ada masalah, tapi dia halus. Dia memang halus bila dia cambah tu kan. Saya pakai span tu, lepas tu masuk dalam ni air baja lah. Sekarang kata dalam ni air baja. Sekarang dah besar ni, dah nampak dah kan. Dia nak start tu, dia slow start sikit. Sebab dia kecil, benih halus. Saya punya memang tu langit. Tak ada shade-shade je. Dia memang full sun, berair baja. Ni sekarang besar ni dah dalam belum. Hari tu kita post video ke SOM tu berapa ribu bulan, 10 hari bulan. Lepas tu ada ramai yang tanya saya pasal daun sup, saya semai. So sekarang hujung lebih kurang 2 minggu lebih, 3 minggu besar ni. So senang sebab dia takut dia kurang air ke, nanti air terkering ke kan. So saya buat sistem macam gini, dah dekat full sun, nanti tak lama dah boleh tuai lah ni. So kawan-kawan pun jangan lupa untuk start sendiri punya daun sup. Daun sup kita nak pakai sikit, jadi pergi kalau nak beli setiasa tu macam malah renyahnya kan. So tanam tu, tanam dalam set macam gini pun senang dah. Alang-alang boleh salad sekali kan. So itu sharing hari ni untuk 30 hari 30 tips pokok. Jangan lupa follow untuk more garden adventure and garden tips kan. And then I'll see you in the next kebun vlog. Bye bye.